Hai korang, tunggu sini. Ada yang tanya, dia kata punca baby terbelit tali pusat tu adakah disebabkan banyak bergerak? Jom temu jawab. Tapi sebelum tu, korang boleh follow Dr. Mu untuk siapa-siapa yang sedang mengandung. InsyaAllah Dr. Mu nak bantu korang lebih banyak, kita nak sharekan tips mengandung supaya korang lebih faham lah kehidupan sewaktu mengandung ni. Sebenarnya bukan sebab baby banyak bergerak menyebabkan baby terbelit tali pusat. Memang baby dalam perut tu memang dia kena berpusing-pusing, kena bergerak-gerak kan. So, itu normal untuk semua baby dalam perut. Faktor-faktor yang menyebabkan baby terbelit adalah antaranya kalau tali pusat baby tu terlalu panjang. Cuma tali pusat ni saiz dia adalah 50 hingga 60 cm. Tapi dia kalau lebih daripada tu, dia panjang lah. Macam orang main tarik-tarik tali panjang kan. So, kemudian dia, baby kan dia bergantung dengan tali pusat pergi ke uri. Dan keliling dia ada air ketumban. Kemudian bila air ketumban ni terlalu banyak kan. So baby akan main dengan tali pusat tu, dia akan banyak berpusing. Sebab tali tu panjang, dia bolehlah terbelit kat tangan ke kat leher kan, terbelit. Kalau terbelit pun bukanlah kita nak cakap confirm baby lemas. Ramai je baby yang keluar lahir-lahir tengok ada belitan dekat leher, dia punya tali pusat. Ada yang satu belitan, ada yang dua belitan dekat leher. Tapi baby boleh hidup je, tak ada masalah. Sebenarnya kita pusing kat leher tu, yang itu pun okey, normal, tak ada masalah. Yang tak okeynya bila lilitan itu terlalu ketat sampai menjerut dia kan, dia boleh mengancam nyawa lah. So korang kena careful lah, korang kena alert lah dengan pergerakan baby. Itu macam biasa kita yang 28 minggu ke atas kan, kita akan kira pergerakan baby. Kalau korang rasa macam kenapa baby tak gerak, kenapa baby gerak macam ringan, soft sangat dia gerak, kenapa baby tak gerak, baby gerak tak cukup 10 kali pergerakan. So kalau kita rasa macam pergerakan dia tak seperti biasa, kita tak rasa, tak syok tak rasa tak puas hati, kita boleh jumpa doktor. Nanti doktor kat hospital boleh cek jantung baby selama 20 minit menggunakan mesin CTG tu. So kita tahulah keadaan baby macam mana, baby tidur ke, kan baby lemas ke, ataupun macam mana keadaan baby, so kita boleh tahu. Ada kata korang rasa macam sesuatu yang tak normal dan memang baby lemas, doktor boleh keluarkan cepat. So korang kena cepatlah bertindak. InsyaAllah semoga manfaat untuk korang yang nak dekat bersalin ni, 28 minggu ke atas, korang mencari kelas untuk bersalin. Jom join kelas dengan Dr. Mu, kelas rahsia mudahnya bersalin. Dr. Mu nak bantu korang supaya korang faham. Korang boleh didikan emosi dengan fizikal untuk isi dengan suami supaya korang bersalin tu dengan mudah, semudah-mudahnya, paling mudah dalam dunia, insyaAllah.